Korang tahu tak, nak claim Budi 95 kat Petron ni senang je. Korang tak perlu pun daftar mana-mana apps. Dengan 3 langkah mudah, semak, bayar dan juga isi, korang dah boleh claim Budi 95 dekat Petron. Tapi, korang kena ada MyCard. First kali, korang just perlu masukkan je korang punya MyCard dekat terminal ni untuk semak kelaikan korang. So, aku layak. Langkah kedua, korang boleh pilih berapa banyak minyak korang nak isi ikut nama yang korang nak. Macam motor aku, RM20 full tank lah. Lepas tu, korang tap je credit card atau debit card korang untuk proses membayar. Kemudian, korang cetak resit. Senang je kan? Kalau korang tak nak pening kepala, korang bawa je korang punya MyCard, pergi dekat kaunter dia untuk dia semak kelaikan. Lepas tu korang betul bayar dan juga isi macam biasa. Senang je kan? Dekat Petron, semua kemudahan ada. Surau untuk solat ada, tandas pembersih. Kalau perlukan bantuan, cari je staf Petron di bahagian kaunter servis, diorang boleh tolong. Boleh terus samurai. Tak sampai seminit pun isi minyak dengan 3 langkah mudah. Semak, bayar, isi di Petron, semuanya pasti okey.